Ini 3 kelebihan simpanan emas di akaun JAP Public Gold. Bagi tuan-puan yang masih tercari-cari tempat simpanan apa yang terbaik, boleh dengar video ni sampai habis. Yang pertama, akaun JAP ini beroperasi 24 jam sehari. Maksudnya, tuan-puan tak ada satu masa pun tuan-puan tak boleh beli emas. Tak ada satu masa pun tuan-puan tak boleh jual emas. Tuan-puan boleh buat belian emas 2-3 pagi, tak ada masalah. Yang kedua, tuan-puan boleh buat simpanan ini dekat mana-mana sahaja. Tak semestinya tuan-puan berada di Malaysia. Ada penyimpan emas bawah bimbingan saya berada di UAE menabung emas setiap bulan di akaun JAP. Bagi tuan-puan yang berada di Malaysia, tuan-puan boleh menggunakan aplikasi Public Gold. Tetapi bagi tuan-puan yang duduk di luar negara selain Malaysia, tuan-puan boleh guna website Public Gold. Dan yang ketiga, untungnya penyimpanan emas dekat Public Gold ni, kita boleh beli emas walaupun harga emas waktu tu jatuh menjunam. Ada sesetengah kedai emas yang tutup operasinya ketika mana harga emas rendah. Sebab apa? Sebab mereka akan simpan stok emas dan akan kembali jual bila mana harga emas tu naik tinggi. Tapi dengan Public Gold, anda tak perlu risau. Harga emas tengah rendah, kita boleh beli emas 24 jam. Belian dan jualan emas di Public Gold pun sangat-sangat mudah. Jadi, nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh isi detail di borang sign up atau hubungi saya. InsyaAllah, saya sedia bimbing anda sebaiknya.